Komunikasi berkesan berbanding komunikasi tidak berkesan dalam konteks belajar. Pernah tak korang rasa kenapa ada orang bila dia bercakap semua orang senang, tapi ada orang pula baru hantar satu mesej terus orang rasa panas hati. Sebenarnya ia bukan soal apa yang kita tulis, tapi bagaimana kita sampaikan. Selamat datang ke segmen Literasi Komunikasi. Hari ini, jom kita tengok perbezaan antara komunikasi yang asal boleh dengan komunikasi yang beradab melalui 3 situasi harian kita. Komunikasi antara pelajar dengan pensyarah. Dalam menuntut ilmu, adab berbicara dengan guru adalah kunci keberkatan. Lihat perbezaan ini. Komunikasi yang lemah bukan sahaja nampak biadab, malah menyukarkan pensyarah untuk membantu kita. Sebaliknya, mulakan dengan salam, perkenalkan diri dan nyatakan kekeliruan kita secara spesifik. Barulah pensyarah senang hati nak bantu. Komunikasi antara pelajar dengan ibu bapa. Ibu bapa adalah insan yang paling perlu kita santuni. Meminta sesuatu dengan cara mengarah atau mendesak hanya akan mengguris hati mereka. Belajarlah untuk berbudi bahasa. Tanya khabar dahulu, nyatakan keperluan dengan lembut dan hargai pengorbanan mereka. Komunikasi yang penuh kasih sayang akan mengeratkan lagi ikatan kekeluargaan. Komunikasi antara pelajar dengan rakan. Rakan sebaya adalah cermin diri kita. Komunikasi yang negatif bukan sahaja mengajak kepada perkara yang salah seperti meniru tugasan, malah merosakkan integriti kita sebagai pelajar. Pilihlah komunikasi yang membina. Ajaklah rakan-rakan untuk bekerjasama secara jujur dan produktif. Kerana kawan yang baik adalah kawan yang membawa kita ke arah kejayaan. Kesimpulannya, cara kita berkomunikasi mencerminkan siapa diri kita yang sebenar. Sama ada dengan pensyarah, ibu bapa maupun kawan-kawan, adab dan kejelasan adalah kunci utama. Ingat, teknologi mungkin berubah, tapi nilai kesantunan dalam berbahasa takkan pernah lapuk dari zaman. Jadi, sebelum tekan butang hantar, fikir dahulu. Adakah mesej yang ingin disampaikan ini berkesan atau sekadar melepaskan batuk di tangga? Sekian sahaja daripada kami. Mari kita jadi komunikator yang lebih bijak dan beradab. Terima kasih kerana menonton.